Alamat on, alamat. Samalah. Siap alamat ada email. Ni. Kau sini. Sini. Aku rasa kita tak payah lagi klik tu. Hang mula dah. Kan aku cakap. Halang-halang kita balik sana. Kita boleh mengambil nostalgia zaman sekolah dulu. Halang-halang. Dah berapa tahun dah kita tak balik sana. Tapi kan, kau cakap tapak niaga tu free kan? Zaman sekarang, mana ada orang nak bagi benda free macam gitu je? Scammer tu. Scammer? Macam ni scammer? Memang bijak sangat lah scammer tu. Kalau dia nak letak gambar dia sendiri. Tak pun ambil kad pengenalan, tepek dekat situ. Macam tu. Apa-apa pun, naluri ke bapa aku mengatakan ini seorang yang baik. Kau percaya cakap aku? Sini. Ya. Kau apa nak gerak? Pak Su nasihat kita. Bila dia dah mati, dia Masuk syurga. mana ada. Habis tu kau nak kata dia masuk neraka? Dengar dulu, aku belum habis cerita. Kalau dia baik, takkan dia jadi hantu. Adalah tu dosa dia dulu sampai jadi hantu. Kau tak boleh cakap macam tu. Dosa pahala dia bukan kerja kita. Hantu-hantu ni semua. Mana kau tahu? Roh dia roh orang mati. Habis tu kau nak kata roh orang hidup? Mana ada aku cakap macam tu? Habis yang kau cakap tadi? Aku cakap apa? Bangun. Sakit. Dia datang lagi. Aku tak suka. Halo? Assalamualaikum. Ni saya ni Ramli ni. Pemilik kereta ni. Waalaikumsalam. Encik Ramli. Dah lama saya tunggu panggilan daripada Encik Ramli. Tak sabar saya dengar suara Encik Ramli yang lebih merdu dari Kai Bahar tu. Ni saya nak beritahu ni. Kereta Cik Maun dah siap dah. Boleh main ambil law ni juga. Baik Encik Ramli. Nanti saya datang ambil van tu Bye. Asal kalau off terus? Kau suruhlah dia forward address. Sekejap. Aku akan balik. Hujan aku macam. Aku dah tak sanggup terima hujan ni. Ya Allah, aku tak kira. Aku nak keluar dari tempat ni. Aku rasa aku tahu apa silap kita. Apa? Sebab ni, kasut-kasut bandel kau ni. Tak bekas siapa-siapa sekali roh dia ikut kita sampai sini. Bertahun-tahun tahu aku menjaga kasut bandel. Belum pernah lagi kena kacau hantu. Sekarang dah kena kacau. Itu hantu palsu. Bukan hantu kasut. Mungkin adalah kot kasut kesayangan dia dalam celah-celah bandel kau ni. Ya Allah, kau tatapkan lainanku, ya Allah. Aku dah tak sanggup dengan hujan ini, ya Allah.
Sekejap. Kau tengok tu. Ini 11 kilo, 11 ke 10 kilometer lepas tu. Kau yakin dengan petrol banyak macam gini boleh bawa kita keluar dari tempat ni? Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات الرحمن وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض